Kau seorang je yang sanggap tau ni. Tak payah ajak-ajak orang lain. Baru. Orang lain elok je borak-borak dengan aku pasal benda lain. Pasal lagu, pasal ini. Datang dia. Lagu Hindustan dulu beli CD RM5. Ya. Sabar Mac dah hilang seri iPhone 17 Pro Max. Oh yeah, tak payah kot. Kalau rasa macam dah nampak tu, tengok dia diam je. Tak payah jari tu, tak payah nak batak sangat komen. Tapi kau tengok sekali tengok je lah. Kalau dah kelip tu tak boleh tengok dah. Nak rekod? Kau nak bagi banyak ke? Kau nak bagi berapa? Tak apa dah, saya rekod je Saya harap awak bagi 10. Allah, tak sempat aku nak rekod. Sekali lagi. Tak sempat rekod ni. Nah dah. Sekali lagi. Tadi tak sempat, laju sangat baginya. Tak kira dulu. Sekali lagi. Pandai mu pancing. Sumpah. Baru nak tekan tak dicut lalu dah. Sedapnya kentut. Cepat sangat bagi. Terima kasih. Tak ada dah ke? Alah, saya tengah rekod ni. Nak train. Tadi saya dah cakap nak rekod kan. Tak sempat. Hang ni. Dia punya paling comel. Apa ni Wan? Cepat lah Wan. Tak payah tukar-tukar topik lah Wan. Tengah rekod ni. Nanti memori full. Cepat lah. Cepatlah Wan. Cepat. Aduh. Tengah rekod ni. iPhone 17 Pro Max 1TB Cosmic Ore memory full. Kan ada iCloud 2TB. Yalah, nak nipu sikit tak boleh. Sial lah. Kena balik aku. Okay, baik. Why one side your face like Arabian? Okey, saya bagi tahu asal usul saya yang sebenar Bapa dengan mak saya orang Melayu biasa, orang Melayu kita. Mak saya punya ayah orang Indonesia. Atuk mak saya. Faham tak? Atuk mak saya orang Arab. So dia kategori orang yang dulu tu. Tak ada kena-mengena. Saya punya atuk orang Arab. Betul ke ni? Nak saya panggil mak saya masuk tak bagi tahu? Pandai cakap Arab tak? Tak pandai bang. Kalau cakap Cina, iya sang se, oleh ci pa cio se. Tertawa bang sikit-sikit bang. Aku tak cakap aku ni mix Arab ke apa, sebab aku rasa aku ni dah cicit-cicit dia dah. So tak ada kena-mengena pun. Dah kau tanya, aku jawab lah. Tak payahlah triggered. Tak ditanya sangat ada mix apa-apa ke. Lepas tu bila dah jawab,
Betul ke ni? Macam tak percaya. Mampus kau, aku tak rugi apa pun. Settle official baby daddy untuk wanita kosmik orange. Anjoy. Atuk mak saya orang Arab, ayah mak saya orang Indonesia. Kebahagiaan aku nyanyi lagu Hindustan. Nah, nak aku nyanyi lagu Nisa Sabian ke? Saya orang Bosnia, boleh ke? Bosnia dengan Bosnia bukan yang sama kan? Tak ada gerak-gerak. Nyanyi lagu tu tutup aurat. Kau diamlah, perempuan tak guna. Kau pergi balik kat muka buku lah, babi. Kau ingat lagu ni apa? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran je lah. Surah-surah je lah. ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحر لو تضيق الأرض نسكن كالغم التحية والسلام أنشر أحلى الكلام زي نور يحترم المحبة أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. Slow sangat lagu ni. Mahizin nak Mahizin ada yang rancak. Saya suka lagu ni daripada Mahizin. Hai Cisco. Mahizin dulu saya obses dengan dia juga. Lagu ni semua sedap-sedap. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bila sesetengah jantan-jantan yang masuk, dia ingat lagu ni macam surah. Lepas tu apa siang, what the hell, what the fuck. Bodoh, lagu ni pasal kehidupan bangang. Versi Arab je pun. Kau apa masalah kau? Itulah kata kecil-kecil tak nak belajar pasal-pasal bodoh. Lagu ni tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke Nabi Muhammad ke, tak ada. Jangan jadi bangang. Belajar dulu orang cakap. Aku ni bodoh juga. Lantun. Tak lantun lah. Lantak kau lah. Kisah pula aku. Kecil-kecil tak nak belajar pasal-pasal bodoh.
Padahal lagu ni, apa salah orang Arab yang kat sana yang bukan alim ulama' memang tak boleh buat lagu ke? Memang semua lagu dia asal dengar je. Oi, agamaan, keagamaan. Bangang tak mak. Akulah. Bodoh korang ni. Stres sebab nampak bodoh tu. Dia tunjuk sangat. From now you'll share all your joys through hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant your kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Lagu ni ada selit lagu Hindustan. Dalam lagu Mahizain ni ada selit lagu Hindustan. Oh, I like. You ke tengah. Kenapa? Makasih, Wan. Semoga murah rezeki. Saya ke tepi sebab saya mengepot. Saya berasap. Alhamdulillah. Ke tepi lagi, Kak? Dah. Macam ni golem macam ni Allah ya karo दुगना खुशी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है लिया करो Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah ya karo दुगना खुशी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो